kan. Dan tugas-tugas kesihatan pun nampak, walaupun mereka nampak exhausted, letihan, burnout, tapi sentiasa positif. Dan in a way kehadiran kami daripada tugas daripada Malaysia pun memberikan semangat kepada mereka sebenarnya. Walaupun tidak dapat memberikan khidmat secara maksimum, macam saya selaku pakar bedah Dr. Ashok, selaku pakar bedah trauma, dan OT dah tutup, kami tak boleh buat pembedahan, tapi kehadiran kami ni memberikan semangat lah kepada mereka sebenarnya. Maksud, mereka tidak bersendirian. Selalu je orang datang pun, Allah anda ahsan nas in Malaysia, ahsan nas, orang yang baik lah dia kata. Jadi sebenarnya kita pun bukan mereka yang kita tolong, kita ni yang ditolong oleh mereka, supaya mengingatkan kembali tugas kita lah sebenarnya di bumi ini, insyaAllah. Allah. Yang kita kata apa, sebenarnya bumi lah yang belajar dengan rakyat Gaza maknanya dari segi kesabaran, kesyukuran, apa yang kita sebut selama ni daripada sifat-sifat yang baik tu